Assalamualaikum, saya Nur Amirah Kalisha binti Muhammad Nur Syarif. Saya peserta RPRM tahap Gansa dari Felda Jitu Felda Pemanis. Antara komponen khidmat masyarakat, saya memilih sukarelawan. Pertama, saya ingin memperbaiki adab dan sahsia saya apabila terhadap dengan orang. Kedua, saya boleh berkomunikasi dengan ramai orang. Ketiga, saya ingin berkenalan dengan ramai orang. Keempat, saya ingin menyumbang sedikit kepada orang yang memerlukan. Kelima, saya ingin membantu lebih ramai orang di luar sana yang memerlukan bantuan. Dari segi fizikal, saya mengambil badminton. Pertama, menguatkan otot. Kedua, belajar servis badminton. Ketiga, dapat mengeluarkan banyak peluang dengan bermain badminton. Keempat, baik untuk kesihatan. Kelima, dapat meninggikan stamina. Untuk kemahiran, saya mengambil masak tengah hari. Pertama, mengenali bahan masak seperti sudu, kuali. Kedua, mengenali jenis-jenis bahan seperti ayam sayur. Ketiga, saya masak sebanyak 15 jenis. Empat, saya ingin memberi makanan ini kepada orang awam. Lima, saya ingin membuktikan bahawa saya boleh masak.